Anda tengok ni, inilah rupa dalam log kelulut asli. Kantong-kantong propolis yang hitam-hitam ni nampak penuh dengan madu hidup. Ramai orang ngadu kat Aziz. Cakap, serik lah makan madu. Takut diabetes, takut terminum air gula yang maksudnya madu yang tak asli di pasaran. Banyak sangat. Jadinya madu tak asli ni dia akan merosakkan kesihatan, akan merosakkan kita punya buah pinggang. Jadinya inilah Aziz tunjukkan rupa sebenar log madu kelulut yang asli. Jadinya di Ilmu Renggang kami bela sendiri lebih kurang 18 log kelulut dalam kebun keluarga kami, bebas daripada asap kilang. Lebah-lebah ni pun terbang hari-hari hisap nektar bunga kelapa, manggis dan juga pokok herba misai kucing. Hasilnya madu kelulut yang kami hasilkan ni, madu kelulut daripada kebun kami ni memang rasanya masam-masam manis, kaya dengan enzim hidup. Jadinya, setiap titik madu kelulut yang disedut segak akan terus dimasukkan ke dalam botol tanpa melalui proses pemanasan ataupun kita panggil proses pasture kilang. Ini penting sebab madu yang dimasak akan mati bakteria baiknya. Kita nak madu yang hidup untuk bantu ikhtiar rawat keradangan usus dan bantu sistem imuniti badan kita. Berhajat nak cuba madu kelulut El Moringa dari kebun kami? Boleh hubungi Aziz sekarang.